Tengah cari rak macam ni, apa tengok video ni. So macam tengok, aku letak semua barang-barang aku lah. Sebab apa rak ni sangat senang nak pasang. Dan dia punya tempat kita nak letak tu banyak. Contoh macam dekat atas baru tengok, dia dah bagi untuk kita nak letak macam kita nak letak cap ke, nak letak payung ke. Macam aku letak cap 3 ke atas. Lepas tu bawah ni barang yang kecil-kecil lah. Contoh macam nampak lampu ni. Lepas tu sini kalau aku ada spek macam banyak lagi, aku boleh tusuk ini full. Dan dekat sini untuk kita nak letak barang-barang yang senang nak ambil lah. Contohnya ataupun kita letak piasan. Macam aku tak piasan lah. Nampak? Dia punya saiz pun besar. Dan hampa boleh pilih kat beg kuning tu dari segi ketinggian lah. Macam aku ambil 5. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Kalau hampa ambil 3, dia akan 1, 2, 3 ni. Dia apa kosong sini lah. Dia akan lagi rendah. Tapi dia punya lemak sama. Kat sini kita boleh buka katuk. Dan dia jenis keras okay. Lepas tu sini kita boleh buka ni, aku buka ni. Ni yang dia punya ni. So ikut terpulang kat apa nak letak barang apa. Kalau hampa nak letak kasut semua kat sini, lepas tu sini nak letak payung, semua baju hujan ke, boleh juga. So memang aku recommend sangat kalau hampa nak pakai rak macam ni. So tunggu bagi kalau hampa nak dapatkan rak yang besar macam ni, hampa boleh tekan beg kuning kat bawah.